Okey, alright. Yang saya kasihi saudara pengurusi majlis yang berhormat, YB, Chang Likan dan juga yang berbahagia KSU Mosti, Datuk Seri, barisan tertinggi Mosti, juga UKM dan saudara-saudara yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur dapat bertemu pada malam ini, ramai. Dan sebenarnya presentasi saya ini ada 100 lebih slide. Dia mungkin kalau nak penuh memang ambil masa 2 jam, tapi penganjur minta saya pendekkan setengah jam. Tetapi untuk makluman saudara-saudari sekalian, untuk YB, Datuk Seri semua, ya, slide ini merupakan slide komprehensif yang pernah saya beri tentang rakyat. This is the accumulation of more than 10 years research, pengalaman dalam industri yang kita buat, dan hari ini saudara-saudara saya anggap bertuah lah. This will be my final comprehensive slide. Ada di antara saudara-saudara pernah nampak ini saya, tapi hari ini saya nak review apa yang paling penting. Saya nak beritahu bagaimana talent dalam negara boleh membangunkan nadi bumi. Itu yang saya nak, antara tema yang saya nak berikan. Boleh kita mula? Okay, next. Okay, Perang Dunia Ketiga. Kalau kita lihat sekarang ni, ya, dan ramai pakar-pakar akan mengatakan bahawa Perang Dunia Ketiga akan berlaku disebabkan oleh nadi bumi. Dan ini bukan satu benda yang kita katakan, betul ke? Is this teori yang betul ke? Just to remind you, pada tahun 2010, ini sebab tadi YB sebut, bukan saja mereka daripada sains dan teknologi saja yang boleh terlibat dalam ini. Mereka daripada geopolitik, daripada ekonomi pun boleh terlibat dalam ini. Sebab satu daripada case study geopolitik yang paling disentuh dalam banyak jurnal ialah tentang Senkaku Island. Bagaimana satu kapal nelayan daripada China masuk perairan Jepun dan melanggar kapal peronda Jepun. Dan semua kru dalam tu ditangkap dan dibawa ke Jepun, dan mereka hendak dihukum di mahkamah. China masa tu bagi satu statement je. Kamu lepaskan saya punya all those Chinese nelayan, kalau tak kami berhentikan records. Immediately dia release dia semua nelayan tu. Harga nadi bumi hanya untuk release nelayan-nelayan yang ada. Sebab tu Perang Dunia Ketiga ini akan berlaku bukan disebabkan, kita akan tengok bukan kapal terbang apa, tetapi ialah bila kita tengok peralihan daripada material yang diperlukan di negara-negara ini menyebabkan Perang Dunia akan berlaku. Sebab tu Trump, saya nak sebut Presiden Trump lah, sebab famous pasal tarif dan sebagainya. Presiden Trump mengatakan bahawa dia nak mengambil Ukraine, dia nak mengambil alih Greenland, dia nak ambil alih Canada. Kenapa? Sebab nadi bumi. Dan dia beritahu dia nak ambil alih itu sebab national security issue. Ramai orang tak faham kenapa. Ya, national security sebab di Greenland, di Canada dan di Ukraine banyak mengandungi rare earth dan amat penting untuk defense industry. Ya, dalam satu F-35 tu ada lebih kurang 900 pound rare earth. Dalam satu kapal perang US tu ada lebih kurang 2000 pound of rare earth. Dalam kapal selam nuklear, ya, ada lebih 4000 pound rare earth. So defense industries untuk US cukup penting, dan selama ini mereka terpaksa menghantar ke China untuk diproses, untuk buat produk. Okay, next. Saya nak pergi laju ya sebab terlalu ni. Next. Okay, dan memang perubahan global lah. Kita akan tengok seluruh seluruh dunia sekarang ni tengah mencari race hingga ke Malaysia. Itu yang YB sebut tadi, a global race. Okay, what be our advantages? Malaysia mempunyai advantages yang cukup besar dalam rare earth yang terpulang pada kita yang berada pada hari ini untuk sama-sama membangunkan yang ini. Okay, next. Ya, kita akan tengok nanti di Malaysia perlembagaan rare earth di negeri-negeri Kedah, Kelantan, Perak dan sebagainya. Next. Saya pergi laju dia. Okay, next. Ya. Dan yang paling penting sekali sebenarnya dalam supply chain of rare earth, yang paling penting ialah sebenarnya kilang pemprosesan. This is the most important thing that di dunia, ya, selain pada China, the biggest, the largest and modern plant ialah berada di Lynas, Kuantan. Sebelum ni yang YB sebut tadi, 98% daripada kilang-kilang pemprosesan berada di China sebelum ni.
So bila Linus bermula pada tahun 2012, ya, Malaysia masuk dalam peta dunia, kita ambil alih 12% daripada pemprosesan. Kita menjadi satu-satu negara yang mempunyai kilang paling besar dan paling moden di Malaysia, apa di dunia. Ya, bermakna dominan China dalam semua supply chain tu, di kilang di prosesan tu, tiba-tiba Linus ada, Malaysia become on the map. Hari ini saya nak bentangkan apa? Saya nak bentangkan bahawa kita boleh buat kilang sendiri. Ramai orang akan ada macam, betul ke ni? Betul ke ni? Malah saya pernah dipanggil oleh Tun Mahathir sebelum ni, dia kata, saya bentang di pasar raya nak buat kilang, dia kata kat saya, betul ke ni nak buat kilang sendiri? Kan? You ada credibility ke? Tun Mahathir dia very provokatif kan? Saya balas balik. Saya kata, Tun hantar summit kaya ni ke Jepun, lama je hantar kita pergi UK, US, and tu tak percaya daripada kita. Sedap kan? Dan saya akan buktikan pada hari ini kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada kat sini, benda ni bukan disebab oleh sebab cakap saja. Saya akan buktikan dengan numbers, saya akan buktikan dengan model yang telah dibangunkan daripada makmal sehingga kepada kilang magnet. Kita ada semua numbers tu. Cuma sekarang ni, keyakinan daripada semua orang, termasuk politician, termasuk apa, YB pun tadi dah beritahu bahawa insyaAllah Malaysia akan memberi penumpuan kepada yang ini. Okay, next. Ya. So, jadi saya nak beritahu, sebenarnya banyak laporan telah dibuat. Saya terlibat dalam Nadi Bumi sejak tahun 1986. So, kalau ikut tahun ni dah 38 tahun terlibat dalam Nadi Bumi. Ya. Saya terlibat dari 86, masa tu sebagai penolong pensyarah dekat UTM. Yang bangunkan ni mula-mula ni, masa tu kita ada masalah. Nadi Bumi, kilang Nadi Bumi pertama berada di Perak. Berada di Perak, di Bukit Merah. So dia ambil Nadi Bumi tu daripada tahi biji timah yang dalamnya beratus meter. Tetapi dalam tu disebabkan ada Nadi Bumi melekat kepada tahi biji timah ini, dan kemudian uranium thorium pun melekat sekali. Dia jadi radioaktif. Dan radioaktif dia terlalu tinggi, 33 hingga 40%. Yang ini yang menjadi salah faham. Ramai orang mengatakan bahawa Nadi Bumi ni radioaktif. Tidak. 17 elemen yang ada dalam Nadi Bumi ni, tidak ada satu pun yang radioaktif. Ada satu tu, tapi yang satu pun tidak wujud naturally. Ini tidak saya akan tunjuk dengan detail. Okay, next. I think let's kita talk about Nadi Bumi. Okay, next. Sebelum saya cakap Nadi Bumi ni, Nadi Bumi dia terlibat banyak benda. Jadi saudara-saudara yang dalam bidang environment, dalam bidang social science, dalam bidang ekonomi, engineering, semua kali boleh terlibat dalam Nadi Bumi. Dan hari ini kita kena bercakap tentang Nadi Bumi daripada semua sudut ini. Economics, environment, social. Dan ini ialah benda yang telah kami buat di Akademi Sains bersama-sama dengan universiti mengambil semua perkara ini. Jadi kita tak buat macam dulu. Dulu kalau siapa dalam chemical engineering, saya dalam chemical engineering, bila kita buat plan design, kita nak mereka bentuk satu kilang, kita tak cerita pasal pollution. Kita buat je, and then baru kita akan treat the pollution. Nowadays, the way that kita design kilang, kita cerita dulu from beginning how we can buat satu kilang yang zero waste. Nampak tak? Dia perbezaan yang besar. Dan dengan keperluan SDG, ESG ni, which is very very important, kita masukkan dalam yang ini. Next. Sorry ya kalau terlalu laju, cuma saya nak cepat, saya takut dia tak habis. Alah kalau saudara-saudara dah balik pukul 1 lah. Okay, next. So logam yang paling biasa kita dengar ialah tentang iron. Okay, next. Tetapi bila satu kajian dibuat pada tahun 2020 di sebuah universiti Perancis, bila dia map semua material, teknologi dan sektor, boleh nampak tak ayat itu? Mana satu material yang paling kritikal, ya, dan mempunyai largest risk dan diperlukan di semua sektor, ialah rare earth, Nadi Bumi. Sebab tu Nadi Bumi cukup penting. YB cakap dengan 16 juta tan tu pun kita dapat value daripada 800 bilion. Sebab tu saya jokingly YB saya beritahu pada ramai audience dulu lah. Saya kata YB Rafizi kena pakai formula saya lah. Formula saya, you bangunkan this one, YB. Perak Perak dapat about 12%, 13% royalty daripada 1 bilion tadi YB. Bermakna dia dapat lebih 120 juta just to be in the royalty saja. Belum lagi because dia own the land dan sebagainya. Banyak boleh membantu negeri. Cuba kita bayangkan macam mana impact dia cukup besar. Okay, next. So, semua teknologi, semua bergantung kepada Nadi Bumi. Okay, next. Sebab tu,
Bila dalam satu lawatan ke Inner Mongolia, Inner Mongolia bukan Mongolia, Inner Mongolia is part of China. Pemimpin China pada waktu Deng Xiaoping berkata, jika Timur Tengah mempunyai minyak, kami mempunyai nadi bumi. Masa tu ramai orang tak faham. Ya, apa tak? Sebab kepentingan nadi bumi orang tak faham. Semua sekali memang perlukan nadi bumi. Okay, next. So, apa dia nadi bumi? Okay, next. So, tadi ini orang tak faham. Ini saya nak fahamkan mereka yang dalam bidang perlombongan ni, atau benda biasa dengan lombong. Biasa kita lombong emas, kita lombong besi ya. Biasanya bila Joris buat kajian, dia tengok lombong tu, kalau emas besi tu dia selombong kat situ. Dan kalau kita nak lombong, kita lombong sekali je. Rare earth different. Rare earth problem dia berterabur di atas muka bumi. Scattered. You keluar daripada dewan ni, you pergi kat luar ni, you ambil tanah tu, you evaluate, you nilai ada rare earth. Boleh? Kalau tanya boleh nanti siapa yang biasa dengan lab tu, you pergi kat luar tanah tu, you ambil ada nadir bumi. Cuma masalah nadir bumi ni, sebab dia spread all over, dia tidak boleh di-mine secara economically tak feasible. Sebab dia terlalu sikit kan, macam-macam. Jadi, sebab itu nadir bumi dekat Malaysia ni, bila kita buat perlombongan ni, kita perlukan minimum 2,000 ekar. 2,000 ekar untuk mendapatkan certain amount of nadir bumi. Sebab tu ramai yang datang jumpa saya. Ramailah. Kadang-kadang pakcik-pakcik dekat kebun tu, dekat ni, Dr. Badrul, saya ada tanah 100 ekar, 50 ekar, 10 ekar. Saya kata sorry lah. Minimum 2,000 acres. Itu dilemma yang kita ada. Sebab dia spread all over dan tidak dapat dilombong secara ekonomi. Dia nak kena fahamkan So perbezaan nadir bumi dengan emas, dengan besi, dengan apa yang kita biasa tu, dia berbeza. Okay, next. So, ini siapa biasa kan? Siapa yang daripada bidang kimia, fizik, chemical engineering, distable ni. Saya dulu, saya belajar chemical engineering, belajar tentang chemistry, kita tak pandang pun rare earth ni. Ya, tapi rare earth kan jadi very important dan dia tidak boleh diganti. Banyak research pada hari ini cuba nak ganti rare earth because rare earth very difficult untuk kita dapat sebab tadi, dan dia sukar untuk di-separate. Sebab itu apa yang mereka nak, mereka cuba menggantikan, cuba kita ganti dengan benda lain. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab properties dia cukup unik. Dia ada chemical, dia ada magnetic, dia ada optical, dia ada electrical, dia ada metallurgical. All those properties there. So not a single material boleh ganti nadir bumi. Itu kita kena faham daripada segi fundamental lah. Okay, next. Alright, ini yang tadi Wadi sebut tentang light, heavy, rare earth. Kita ada dua. Linus kebanyakannya light rare earth. Apa yang kita jumpa dekat Kedah, dekat Kelantan, dekat Pahang, dekat Perak, kebanyakannya ada yang heavy, satu heavy. So dia cukup mahal. Next. Alright, okay. Saya bentangkan ini sebab bila orang cakap rare earth ni, rupa dia macam mana? Ramai orang tak tahu macam mana rupa rare earth. Kalau kita sebut emas, kita tahu lah emas macam mana. This is a pure rare earth, metal yang 100%. Dia banyak dia macam terbium, cerium, erbium, neodymium ni, dia semua very shiny dia punya ni. Okay, next. Tapi bukan ini kita nak. Next, yang kita nak ialah dalam bentuk yang ini, powder. Dia bentuk dalam powder form. So apa yang kita rombong tu, perbezaan antara Bukit Merah yang saya terlibat dari awal tu dengan apa yang berlaku pada hari ini yang ada di Taran ialah kita sekarang merombong satu rare earth yang dikenali sebagai non-radioactive rare earth ataupun ion exchange berada di tanah tak lebih dari 20 meter. Alright? Dan dia berlaku disebabkan oleh apa kata orang perubahan cuaca. Dia sepatutnya ion exchange ni dia jadi serbuk. Kita nak dia dalam bentuk rare earth carbonate. Jadi apa yang Wajib sebut tadi, apa yang diambil dari tanah, kita kalau kita proses dia, basically kita carbonate tu akan diproses lagi menjadi oxide. Oxide ni yang paling mahal. Nah, ini yang diproses di Lynas. Daripada carbonate ni ambil daripada Australia, ya, proses dekat Malaysia, dijual dekat Vietnam sebab dah dibeli oleh semua Japanese company. Dihantar ke Vietnam untuk buat magnet. Jadi saya setuju apa yang Wabi cakap tadi. Rugi tak rugi. Raw material daripada Australia, hantar kilang dekat 100% owned by the Australian, dan jual ke Vietnam owned by the Japanese. So apa yang kita dapat? That's why yang membuatkan saya kenapa saya sampai sekarang bersemangat untuk buat rare earth ni, sebab saya nak buat kilang rare earth by local, 100% by local. Raw material dia ada, skill dia ada, dan kita tahu macam mana nak buat. Jadi saya beritahu. Okay, next.
So, basically YB dah kita sebut tadi. Dalam win-win, dalam elektronik, cakap apa je yang elektronik pegang. Next. Dalam apa? Next. Elektronik semua sekali. Okay. Consumer elektronik. Next. Kita ada MRI ke, advanced material, semua perlukan nadi bumi. Next. This is the potential point between US dengan China. Daripada anti-missile, sehingga kan you boleh buat suatu benda yang invisible pun dibuat daripada rare earth. Bila saya pernah cadangkan pada kerajaan Pahang, dia ada buat 1,000 ekar defense area industri. Dia ada kilang peluru dan kilang kebal. Saya kata, why don't you buat rare earth? Saya kata bukan saya suruh you buat anti-missile tak. Macam-macam produk from kita boleh buat night goggles, elektronik boleh buat daripada rare earth. Okay, next. Green technology, YB sebut tadi, semua memerlukan rare earth daripada solar, daripada windmill. Next. Tapi ini yang paling penting. Kereta yang you ada sekarang ni, tak kisahlah EV ke bukan EV, next besok EV, semua komponen tu ada nadi bumi. From the battery, from the paint, from the catalytic converter, komponen sensor, LCD screen, semua ada rare earth. Sebab tu, kenapa Europe datang ke Malaysia nak cari rare earth? Sebab pada tahun 2030, berapa tahun lagi? Lebih kurang 6 tahun lagi, di Europe diharamkan menggunakan kereta yang menggunakan kerosin, diesel dan sebagainya. 23 tak boleh pakai. So, apa yang mereka buat sekarang ni, semua pengeluar kereta didenda sebab menggunakan kerosin, diesel dan sebagainya. Mereka kena pakai elektrik. Jadi, pada tahun 2030 kita memerlukan 40 juta kereta elektrik di Europe sahaja. Why? Because of this. So, 20 lagi 6 tahun lagi kat mana nak cari? Kilang pun tak ada. Kilang pun tak ada. So, boleh tak kita buat kilang dalam masa beberapa tahun ni? Ini persoalan yang saya nak bentangkan pada hari ini lah. Next. Handphone yang saudara saya pegang sekarang ni, yang ini, daripada 17 rare earth tu, 10 ada dalam ni. 10. Boleh bayangkan tak? 10. Sebab tu Apple beroperasi di China. Bukan sebab cheap labor Baru ni Tim Cook kan, dia kata, kenapa kami pergi ke China? Kami pergi ke China sebab China have the technology, China have the capability. Tetapi Apple, dia buat dia punya handphone dia sebab 10 komponen rare earth tu berada di dalam tiap-tiap phone. Tapi apa yang Apple buat sekarang ni, dia ada program 100% recycle. Semua handphone dia sekarang di recycle balik. Semua rare earth tu dia gunakan 100% for recycle. Dia tak ambil daripada golongan. Itu yang Apple buat. Okay, next. So, dia dapat semua ni 10. Handphone ni jadi kecil, handphone ni boleh vibrate, handphone ni ada color sebab nadi bumi. You take one of them, that's it. Tak boleh berfungsi. So, boleh bayangkan handphone kita yang nipis tu, dia perlukan cuma beberapa miligram saja of the rare earth. Okay, next. So, banyak lagi lah fakta. Saya boleh, yang ni boleh contoh macam dalam medical, dalam Toyota Prius. Okay, next. Dalam dalam boleh resistant to radiation, nuclear magnetic attack, boleh pakai dalam medical dan macam-macam lagi. Next. Kita lanjut Okay, dalam to produce photographic filters, chemical process to screen down syndrome pun dibuat daripada nadi bumi. So saya cakap doktor, medical pun, yang dalam bidang medical technology pun, a lot of things can be done with the and mind you, this is small volume but high price. It's not like commodity. Commodity macam minyak. Commodity macam getah. Dia huge tapi dia low price. 1 kilo RM1 lebih, RM2 lebih. Minyak 1 liter lebih kurang RM2. Tapi rare earth ni, dia punya price is very very high because dia punya application. Okay, next. Okay, kereta penggunaan rare earth dalam kereta EV. 2,000 tan permanent magnet diperlukan untuk buat 1.5 million EV. Sebab tu negara punya perancangan, mostly punya perancangan ialah kita akan buat apa yang kita sebut daripada soil, daripada mine magnet. Because magnet will be the biggest chunk of users menggunakan rare earth. Kenapa magnet yang dibuat daripada cukup berharga? Sebab dia can withstand high temperature. Dia kena panggil super magnet berbanding dengan magnet yang lain. So bila kita ada yang ni, yang itu saya sebut juga, akan ada juga projek untuk kita recycle balik reaksi untuk ambil daripada magnet. Kita kena buat. Sekarang dah banyak waste ni, e-waste,
we have to recycle. Okay, next. Ada harga lebih kurang lah. 1 tan, 1 kilo. You tengok tu kalau terbium oxide tu, 1 tan 2,000 US dollar. 2 juta US dollar, 1 tan. Kalau belakang rumah you ada 1 tan tu pun cukup lah. Betul tak? You dapat lebih kurang 8.9 juta ringgit. Just for apa? For 1 tan. Dia lebih mahal daripada emas. Sebab tu orang semua berebut. And believe me, nanti saya tunjuk you economic models. Sebab tu saya kata kat sini dah first time saya akan terangkan economic models ni. You akan tengok macam mana harga dia. Orang yang nak melombong, orang yang nak proses ni, dia akan kaya. Sebab tu ramai yang berebut dah. Okay, next. So, kalau kita tengok daripada segi economics, dia punya tu tak besar, 20 billion. Tetapi dia punya downstream tu. That's why from 20 billion forecast in 2025 tu, dia boleh, electronic market je, kita perlukan lebih kurang 5 trillion nilai dia. Dia punya downstream tu, nilai dia lebih tinggi. Okay, next. Alright, ni banyaklah application China, maknanya kalau siapa yang buat tentang feasibility studies, dia akan tengok dekat mana, area mana, dan memang semua tu memang keperluan sampai tahun-tahun mendatang. So tak rugi orang yang akan terlibat dalam nadi bumi. Next. Okay, saya bukan detail ya. Ini banyaklah tentang demand. Okay, next. Ini tentang projek-projek yang perlu ada, yang sekarang kat dunia tak ada. Saya nak beritahu Linus ni, kami telah tengok Linus punya projek ni selama berpuluh tahun. Projek-projek Reuters yang ada di dunia. Linus dia yang berjaya. Linus dia berjaya. Banyak projek dibuat di Europe, di US, semua fail. Ada satu je sebab dia. It's not a raw material. Satu yang disebut oleh Menteri, YB Menteri tadi, ialah tentang human resource. Sekarang saya akan sebut. Kenapa China berjaya? Disebabkan human resource. Kenapa Linus berjaya? The only one bila daripada setiap tahun, kita ada 30 lebih projek berjalan. Tapi semua gagal. Kecuali Linus. Pada tahun 2012. Kenapa dia berjaya? Saya nak beritahu cerita ni, banyak kali saya pernah cerita ke ramai orang. Okay, Linus berjaya, masa mula nak buat kilang di Malaysia, dia tak ada expertise. Expertise dia dah perlombongan di Mount Weld di Australia. So bila dia buat kilang yang ada di China, di India, Estonia, very limited. Apa dia buat? Dia ada 3 orang Chinese engineer dan seorang Indian engineer datang ke Kuantan, develop the kilang dan train the engineers. So sekarang ni expert dalam nadi bumi dekat mana? Malaysia. More than 100 engineers yang ada tu, dia ada expert. Now they are being sent by Linus to US and also to Australia to build the factory. This thing sama juga berlaku pada masa 9/11. Pada 9/11 saya bekerja kat kilang masa tu. Saya ada seorang supervisor, okay, yang bawah saya bayar gaji RM7,000. American company. Kita memang bayar very ni lah, RM7,000 seorang supervisor. Dia punya tu diploma je. Masa 9/11 berlaku, ramai engineer daripada US, UK semua cabut lagi pada Middle East. So the next best engineers are from Malaysia actually. So dia ambil semua ni daripada Malaysia ni, termasuk saya punya supervisor dia berhenti. Itu dia offer dia berapa? Dia offer RM7,000 juga, tapi RM7,000 pound sterling kali 7, RM49,000 sebulan gaji dia, tax free. Saya nak counter offer tak boleh, sebab gaji saya pun tak sampai macam itu, kan? Masa tu lah. So benda ni sekali lagi berlaku di negara kita disebabkan oleh talent yang ini. Dan saya yakin kalau saya buat kilang pada hari ini di Pahang atau di Terengganu, kan? Saya dah ada model tu buat tu. Saya yakin saya akan dapat orang banyak daripada Linus. Dan dia akan nak serve untuk negara kita. Sebab kilang kita. Alright? So macam YB cakap tadi, JV ke apa, okay, tak ada masalah. Tetapi what we want is our local company. Okay, next. Next. Okay, nadi bumi di Malaysia. Saya rasa YB dah tunjuk tadi sebahagian daripada number, saya tak ulang lagi. Next. Banyak, saya terlibat dalam banyak laporan ni sejak tahun, dia macam ni mungkin itu satu kata orang pengajar pada kita YB. Dah berpuluh tahun saya terlibat dalam buat report YB, satu pun tak jadi. So report after report after report, report tinggal report. Tapi saya yakinlah apa YB sebut tadi, the commitment of kerajaan sekarang ni. 2010 kita buat report, 2020 baru saya buat lagi report, 2024 terlibat dengan academic science business model. We hope that 10 tahun akan datang kita tak buat report lagi lah. Kita dah kilang sendiri. Okay, next.
So this is the report yang kita buat. Masa kita ada blueprint. Tahun 2014 saya terlibat dalam kita buat blueprint lepas Linus punya isu yang dibentangkan di Parlimen. Kita ada 31 show dan kita dan UMP masa tu kami mengambil sebahagian daripada show ni dan kita implement. Okay, next. Alright. Dan banyak industri terlibat baru ni dalam 2023 untuk buat business model. UPM antaranya, UMP lead iaitu Universiti Melaya dan juga Sunway University yang kita terlibat dalam ini. Okay, next. Ya. Ini masa saya terlibat dengan tahun 1986. Masa tu saya very young lecturer, penolong pensyarah. Ya. Saya pergi ambil sampel dekat Perak Bukit Merah. Hampir-hampir nak kena pukul dengan semua orang tu lah. Sebab mereka marah sebab mereka kata ada radioaktif. Saya datang pula tu untuk menyelesaikan masalah mereka dan alhamdulillah kita boleh selesaikan, tapi kilang tu ditutup. Bukan sebab radioaktif saja tetapi disebabkan oleh keadaan ekonomi pasaran dan sebagainya. Okay, next. Ya, ini gambar-gambar tertentu lah. Dan apa yang berlaku next? Ini dia proses. Next. Itu yang perbezaan antara rare earth dekat rare earth ni, uranium thorium yang berlaku yang ada dekat thorium tu 32-33%, very high compared to India. India pun tinggi, Brazil pun tinggi. So that's the problem. Next. Dan apa dia buat sekarang ni, thorium yang terhasil tu yang tu sekarang 300 juta terpaksa dibelanjakan oleh syarikat Jepun tu untuk buat simenkan dia dan ditanam di Keledang, Bukit Keledang. Alright. Tetapi masalah thorium ni sekarang amat diperlukan. Thorium ni ini satu lagi mungkin projek mesti mungkin dah tengok dah ni. The next generation of nuclear reactor yang paling selamat ialah thorium liquid reactor. Tengah develop sekarang ni dekat banyak negara. Dan kita sekarang ni, kita tanam kita punya thorium dan kita jual thorium kita macam itu saja. Kita tak utilize thorium. Okay, next. Linus is the biggest and modest plant in the world. I think YB banyak terlibat dalam Linus punya issue. Dia pun tahu tentangnya. Okay, next. Next. Ini kilang dia, the most modern. Dia paling buat. The most modern bukan saya kata, bukan orang kata. Masa tu kami bawa 4 expert daripada US, Canada, China. Even China kami bawa masa tu dan daripada Jerman. Kita bawa ke sini dan mereka akui this is the most modern plant. Okay, next. This is the process dia. Alright, next. Ini produk dari Linus. Produk daripada Linus kebanyakannya light rare earth. Ini dah bentuk dia lah. Kalau orang tahu apa bentuk, apa rupa rare earth tu, this rupa dia lah. Saya beritahu dia ni sebab orang cakap pasal rare earth tapi macam mana bentuk, macam rupa dia lah rupa dia. Dia proses daripada Australia tu, dia ambil semua tu, kemudian dia menjadikan oxide dia dan ini yang dijual. Tetapi banyak light rare earth untuk buat magnet. Alright. Dan semua tu 100% diambil oleh Jepun dan dihantar ke Vietnam. Okay, next. Ini perbezaan antara Linus dengan Bukit Merah. Perbezaan cukup besar daripada segi radioaktif. Ya, 5 minit lagi. Alright, sorry. Okay, next. Boleh pergi laju ya. 5 minit lagi. Ini global yang ada. Kita ada 19 juta tan. Next. Paling banyak dekat, boleh pergi next. Paling banyak dekat next. Okay, this is kita punya target. Sebenarnya rare earth about 800 billion. Dari 800 billion, is number 1 dekat Malaysia. Next. Ini dekat ni, so paling banyak dekat Terengganu. Terengganu punya lebih kurang 40%, Kelantan nombor 2, nombor 3 Kedah, Perak dan juga Pahang. Ya. So 80% of the rare earth berada di pantai timur. Termasuk Kedah. So Pahang, Kelantan, Terengganu yang tu paling banyak. Next. Alright. Next. Ini dia punya tauran sekali lagi. Saya rasa kita tengok yang ni. Next. Okay, rangkaian. Okay, next. So basically Malaysia ada dalam peta tu sebab kita ada Linus. Itu je. Tapi sayangnya bukan kita punya. Okay, next. So this is all those supply chain. Saya nak pergi laju ya. Next. This is the supply chain. I think so student, lecturer yang berminat dia boleh tengok yang ini. Kita dah kaji semua ni Kita dah kaji. Okay, next. Dan ramai di antara kita dah ada, kata orang dah ada kepakaran dalam ni. Kita ada beberapa PhD dah kita keluarkan kat UMP dan sebagainya. Okay, next. Ya. Next. Ini semua proses kita tahu macam mana nak buat. Next. Next. This is the detail one. Daripada raw material sampai kepada magnet, sampai kepada recycling. Dan kami cuba buat semua research ni supaya kita ada di dalam dia. Saudara-saudari, satu benda yang saya nak beritahu dekat sini. Kan? Teknologi rare earth yang digunakan di Linus dan apa yang kita boleh buat, dia tidak dipatenkan. Dia tak dipaten. Apa yang Wabi sebut tadi, ada beberapa dekat China ada berpuluh ribu patent ialah proses baru lagi. Tapi kalau kita nak buat kilang yang ada macam Linus, dia tak ada patent. Sebab tu dia open, dia on the shelf sebenarnya.
Sebab kalau kita buat research lain dalam biotech, dalam lain, kita pernah buat research dalam biotech, dalam herb dan sebagainya. Apa yang berlaku ialah kebanyakan patented. Kita tak boleh buat apa. Tapi dalam rare earth, kenapa China boleh buat tanpa menggunakan patent, cuma menggunakan kepakaran daripada China sebab dia tak ada patent. Boleh check. Because the main one is solvent extraction. Of course, dia very traditional. Ada teknologi baru yang saya cerita. Okay, next. Okay, so daripada hiliran kepada midstream, kepada huluan, next. Saya nak tunjuk economic model ya. Okay, next. Ini dia punya proses dia yang kita design daripada lombong sampai kepada magnet. Ini dia punya anggaran, apa kita katakan yang hasil 42 bilion kita boleh dapat 20 tahun. Ambil cuma 5% daripada yang tadi 800 bilion tu, 16 juta tan YB, 5% yang you ambil. You boleh tahan selama 20 tahun. So you boleh bayangkan berapa banyak lagi industri ni akan sebab bila kita dalam chemical engineering, bila kita buat design kilang, kita kena pastikan raw material sampai final product tu dia lebih kurang 20 tahun. Kilang tu dia punya shell life dia lebih kurang 20 tahun. Dia tak boleh you buat kilang besok, lusa, 2-3 tahun dah tak ada raw material. Pembeli pun tak ada. Tapi untuk rare earth 20 tahun. Pengalaman kami bila buat syarikat rare earth ni, bila kami sebut je kami ada design je, semua datang. China datang, Europe datang, US datang, so kami bentangkan. And you imagine, kami yang tak buat kilang apa lagi, bawa dia design tu, bila kita bentang, saya cerita YB satu yang menarik daripada China lah. Aerospace China datang ke UMP. Tanya Dr. Badrut, can you bentangkan apa yang ada? So saya bentang lah, apa yang saya nak buat kilang ni. Berapa yang you perlukan? Saya perlukan 2 bilion. 2 bilion ringgit YB untuk buat kilang. 2 bilion. So, you know the aerospace, the CEO kata apa? Okay, Dr. Badrut, you tunggu dulu, kami balik. 1 week after that, dia call saya, Dr. Badrut, 2 bilion ada. Kita macam apa? Macam tu macam terkejut lah. I mean, dia orang ada that money, dia orang ada that teknologi dan sebagainya. So, saya nak beritahu, dia punya tu very, very high. Okay, next. Saya nak tunjuk model ya. Next. So, this is what the negeri akan dapat. Setiap negeri yang buat pelongoan earth, at least dia akan dapat 250 juta setahun dengan 12% royalty. Belum lagi kalau tanah tu kepunyaan negeri, dia akan dapat lagi 60 juta, 3 juta setahun. Siapa yang buat lombong dia akan dapat 170 juta setahun. Dia boleh bagi peluang pekerjaan kepada 200 orang dan ini perbelanjaan yang diperlukan. Next. Okay. So, yang ini dibuat oleh Academy Science bersama dengan National. Kilang 300 peluang pekerjaan, pendapatan lebih kurang 4 bilion. Okay, next. Lepas alloy kan. Buat lagi elektrik macam YB cakap, 20,000 kan dari mana? 10,000 daripada kilang magnet, 10,000 daripada Porto elektrik. Ya, dan boleh 10,000 peluang pekerjaan dan pendapatan boleh sampai 4 atau 8 bilion. Yang ini yang UMW dan beberapa company nak masuk. Okay, next. Okay, next. This is all just saya tunjukkan sekali lagi the supply chain. Next. Boleh pergi lanjut tak? So, macam YB kata tadi, kalau kita ambil raw je, sebelum ni, boleh sekali sebelum dia. 27,000 tan saja kalau kita ambil yang concentrate. You process it dekat Lynas atau you process kat kilang, harga dia naik 342,000. You proses lagi dapatkan buat logam je, naik 420,000. So the supply chain tu, dia punya tu very high. So rugi kalau kita tak proses dekat Malaysia. Jangan jadi macam kelapa sawit dengan getah dulu, kita jual getah terus tanpa kita proses. Kena proses. Okay, next. Itu yang mesej saya. Okay, next. Saya nak pergi laju je sebab masa tak ada. Next. Next. This is apa yang berlaku kat negara kita. Negara kita sekarang kita ada lombong je. Semua yang mining, midstream, downstream kita tak ada. Semua baik orang luar negara. So, hasrat kami, hasrat Academy Science, mesti kementerian, next. Ialah yang ini. Next. Semua ni lokal. Daripada lombong sampai ke midstream, recycling semua dibuat oleh lokal. Supaya kebergantungan kita kepada luar negara. Sebab ini bila Trump buat tarif, apa yang berlaku? Daripada COVID itu, semua negara akan tutup dia border. And we have to survive. And this is what kita kena buat. Local company, boleh JV, tak ada masalah. Macam YB kata tadi, the Chinese wanted to ni. Boleh JV, dan ini akan banyak membantu. Tapi kita nak benda tu owned by Malaysian. Itu yang kita nak. Dan bila kita ada ni, leverage kita will be very, very high. Barulah kita boleh pergi ke major perundingan dan kita kata kita ada rare earth including the final product. Okay, next. Okay, saya ni, okay, ni kaedah ni saya tak nak pergi lanjut, tapi saya nak beritahu dia sekarang ni, dia 20 liter dan dia tidak mengganggu alam sekitar, dia tak ada radioaktif, tak payah terbang satu pokok pun. Next. Lagi lanjut kalau kita nak lombong ni, kita macam ni, betul tak? Nombor emas, nombor timah kan? Okay, next. Tetapi untuk rare earth, kita pakai part yang belah hujung tu. Kita tak payah buat
open pit. So dia very environmental friendly. Okay, next. Okay, next. This is bilang yang ni. Jadi mana kalau kita tengok dekat Kenering tu, kalau kita ada 100 hektar, kita guna 5 hektar saja untuk processing. Yang 95 hektar tu will be covered by hutan lagi. Okay, next. Saya tunjuk gambar Next. Okay, next. Okay, next. Saya tak pergi laju Okay, next. Sampai ni kita boleh pergi laju. Ini dia buat pipe, masukkan chemical, tarik dari atas. This pelombongan ni bukan kaedah baru. Dia kaedah lama yang digunakan di luar negara untuk uranium, thorium dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok pokok-pokok tu, dia tak payah tebang satu pokok pun. You just put your pipe there dan letak chemicals. Dan ini telah dibuktikan di Kenering. Kenering is very good example. Saya pergi Kenering, tengok dia punya operasi dia yang dijalankan oleh MCRE tu. Kemudian masa tu ada juga report daripada Myanmar yang mengatakan pollute dan sebagainya. Banding Kenering dengan kita, banding dengan Myanmar tu, kita are much better. It's well monitored dan banyak pihak terlibat Next. Ini kat Kenering. Saya tak dapat tunjuk tadi kalau kat China. Kat China kalau dia dapat ada orang berterjun dalam tu. Bekerja dalam kolam tu. Tapi dekat Kenering, it was very clean, it's very professionally managed. Okay, next. Saya tak bagi cerita detail. Siapa yang nak nanti boleh jumpa saya kemudian kita boleh tanya. Okay, next. This is yang upa kat Kenering. Dekat Kenering ni, untuk the first 100 acre, dia ada 5,000 ekar yang dia nak main. Dia dapat 2,000 ekar di konsesi. 100 ekar pertama pilot ni, yang itu dah tank. Yang luar yang mining zone, yang nampak tu, pokok-pokok tu, is a mining zone. Tak payah tebang satu pokok pun lagi. Ini yang berlaku, yang boleh dibuat. So sekarang ni, masalah kita, 70% daripada nadi bumi yang ini berada di hutan kekal, hutan simpan. So bermakna kita ada 30% je. Jadi negeri yang ada sikit rare earth, dia agak kurang feasible untuk buat kilang dan untuk dia proses. Negeri yang banyak macam Kelantan, Terengganu, Kedah, Perak, Pahang, dia high potential. Walaupun 70%, tapi dia ada 30% lagi yang banyak. Alright, next. So ini dia proses, saya tak pergi laju ya. Next. Saya tunjuk economic model. Okay, next. This is the, nampak tak pelombongan dibuat dalam pokok getah di Kenering. Tak payah tebang satu pokok getah pun. That is how kita menemukan cara baru. Tapi peluang ini dah berpuluh tahun membuat dekat luar negara untuk uranium, gold, macam-macam pernah buat kat Kazakhstan, kat US. Cuma kali ni dia lebih lembut lagi sebab rare earth dalam bentuk serbuk. Okay, next. Ini segala gambar, saya nak tunjuk gambarnya untuk okay, next. Okay, next. Boleh laju laju lagi? Tak apa. Okay. Problem kita adalah satu hari itu, tapi saya rasa YB dah pergi China, mungkin dah resolve this issue. Isu dia, China dah keluarkan satu kenyataan, semua teknologi daripada pelombongan sampai ke 2 minit tidak boleh dikeluarkan daripada negara mereka. Diharamkan. Jadi masa tu banyak company yang scammer ni kata dia bawa teknologi China, tapi dia tak boleh. So nak tak nak kita kena bangun teknologi sendiri. Okay, next. Segi laju je. Tapi saya rasa itu YB pergi, I think that's with G2G. They should be able to tackle ini YB. Okay, next. So teknologi baru untuk mereka yang kat universiti. There's a lot of teknologi yang baru. Ini teknologi lama. Chemical, physical, ethical, agronomical, and biological. So bermakna semua pihak banyak boleh terlibat. Dan matured teknologi, teknologi banyak yang tengah dibuat di seluruh dunia. Okay, next. Peluang banyak This is all the separation yang detail. Saya tak lagi detail. Next. This is guna bakteria pun boleh. Kami pernah buat kat UMP, guna bakteria untuk mendapatkan melombong cara menggunakan bakteria. It's feasible. Tak payah guna chemical. Okay, next. Gunakan chemical yang lain. Next. Ini menarik. Menggunakan electrokinetic. Tak guna chemical, tak guna bakteria. Guna elektrik sahaja. Solar, elektrik, dan ni kita tengah cuba juga. Dan di China pun sedang dibuat. Dan ini merupakan satu yang paling berpotensi akan datang. So no chemicals, no tebang pokok, tak ada guna bakteria pun. Tapi guna electrical. Okay, next. Ni so berhenti Saya cuma nak tunjuk satu slide yang last kali ni tentang pasal economic model. Sekejap boleh? Okey. Tak ada sini Saya nak cerita kat sini economic model. Alhamdulillah kita telah develop. Kita telah develop daripada lab sampai kepada kilang magnet. And we have all those numbers. In fact, the design for the pilot plant pun kita dah ada sebenarnya. So now is about to get the investor. Memang terlalu mahal. Itu that's the problem lah. Okay, next.
So akan datang ni, for mereka yang berminat dalam AI, smart technology, akan datang ni, kilang akan macam gini. Okay, next. Next. Rupa dia macam ni. All, everything is AI, everything is smart, Internet of Things. Lombong tak suka macam lombong yang biasa kita tengok. And for your information, the first smart mining is where? Dibangunkan oleh Indonesia di Papua New Guinea. The first smart, belum lagi orang yang ada lagi. And we should bangunkan. Okay, next. Alright. Okay, SDG pun saya nak pergi dulu ya. Okay, next. So dia ada side effect juga that we have to take care of. Next. So apa yang kita bangunkan di UMP, next. Sebelum ni, this is something that paper yang kami bentang dekat international conference. Macam mana kita nak buat perlombongan tapi dengan cara SDG, ESG. How kita kata responsible mining. Dia ambil bukan saja law and regulation, transparansi, tapi safety, health, environmental, skill, lelaki, work, semua sekali. So dekat sini peranan social scientist, engineers, we can do this to make sure that environment akan dijaga. Kita tak mahu lagi berlaku macam dekat Bukit Merah atau tempat lain, supaya kita buat dengan betul. Okay, next. Boleh tengok last ni tak? Okay, next. Ni saya tak pergi laju. Next. Lagi. Okay, next. Ni contoh business model yang komprehensif. So YB sebenarnya daripada lab sampai kepada accumulation ni, kita dah ada model dia dah. Kita do all the calculation and very lucrative. You imagine dalam masa 2 tahun je kita boleh dapat duit balik. This is in the US billion. So it's about 4.6 billion, 2.76 billion. It's very lucrative. Makmal je, tak payah kita pergi jauh. We buat makmal je. Makmal dia punya tu ialah cuma modal je, capex dan opex about nearly 2 billion, tapi revenue boleh dapat setiap tahun 12.5 juta US dollar. Revenue just to do the sampling, testing. Kalau kita malas nak buat kilang, malas nak buat pilot plant, malas nak buat kilang magnet, kita buat lab je cukup lagi. 2 million, you get 12.5 million every year. Sebab bila lombong-lombong akan dibuka di Terengganu, di Perak, kat mana dia hantar? Satu sampel RM1,000, RM1,200. I need just 100 samples per day and we can get this number. So pilot plant pun boleh buat duit, commercial processing pun kita dah kira. Memang mahal, kita perlu lebih daripada 2 billion untuk kita run the ni. Okay, next. Dan kita buat detail calculation. We have all the model, we have the projection. Next. Ya, macam mana investment untuk lab, pilot plant, exploration. Next. Berapa dia punya ROI pun kita dah calculate. Next, okay. So this is among the yang summary lah. Okay, next. So next, pada IPT, saya nak betul last slide ni. Lombong prosesar pembuatan IPT boleh memainkan banyak peranan. Daripada makmal isi, Roji Pandu, Pusat Latihan Inkubator, Teknikal, Pendidikan Diploma, Ijazah Sarjana sampai ke pasal swasta. Next. Dan kita tengok semua yang ni balik semula tadi. Next. Pendidikan, perundingan latihan, kepakaran. Next. Okay, next. So this is the area. Dalam semua setiap supply chain tu, kita dah define area mana yang diperlukan, kos mana yang perlu diperlukan, kos mana yang perlu kita introduce dekat universiti supaya kita boleh ada local talent. Alright, next. So rakan saja pun kita boleh ni. Next. Okay, itu yang ada. So ada apa-apa soalan, email saya ada, nombor handphone ada. Kalau perlukan apa-apa lagi maklumat, saya share semua yang ini untuk pengetahuan kita. The thing that kenapa kita buat ni, supaya kita bangunkan yang lokal. Negara kita macam YB kata, negara kita akan jadi kuat, maju dan berdaulat kalau kita ada benda ni. Kita tak akan bergantung banyak pada orang luar. Of course kita kena bekerjasama dengan China, dengan US, dengan lain, tetapi that is belong to us. Kita ada, dan saya yakin kita ada that kemampuan. Believe me, macam YB kata tadi, don't underestimate Malaysian punya. Dia dah terbukti 2 kali. Satu masa 9/11, kedua terbukti for Lion Nas punya issue. And saya yakin kalau kita boleh buat kilang ni, kita boleh manage the thing. Alright. Okay, terima kasih sekali lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Muhammad Datuk.